Assalamualaikum dan selamat sejahtera diucapkan kepada Dr. Hanita dan rakan-rakan sekalian. Hari ini kami daripada Kumpulan 4 ingin membentangkan laporan forum kami yang bertajuk Transformasi Pendidikan Melalui Kecerdasan Buatan AI, Peranan, Kepentingan dan Cabaran. Izinkan saya untuk memperkenalkan ahli kumpulan kami di mana saya, Khairunisa binti Azhar, memainkan peranan sebagai moderator, Nur Hasniah binti Yaakob memainkan peranan sebagai seorang guru, Nur Alia Syazwani binti Muhammad Taib memainkan peranan sebagai seorang pelajar, dan Burhanuddin bin Uzair memainkan peranan sebagai wakil ibu bapa. Sebelum forum ini dijalankan, kami telah menjemput seorang pilihan jemputan khas iaitu Muallim Hazar atau nama sebenarnya Wan Hazaruddin bin Wan Hassan, di mana beliau kini berkhidmat sebagai seorang pendidik di Sekolah Kebangsaan Seri Limau Lunas Kedah. Beliau merupakan seorang guru berpengalaman yang telah berkhidmat selama 21 tahun dalam dunia keguruan. Dan beliau merupakan seorang anak kelahiran negeri Kelantan. Beliau merupakan guru bagi mata pelajaran Bahasa Arab dan Pendidikan Islam, di mana beliau pencapaian dan pengiktirafan utama beliau ialah Johan Anugerah Khas Pendidikan Pencipta Kandungan Digital Peringkat Kebangsaan, di mana beliau telah dinobatkan sebagai Johan bagi anugerah berprestij ini yang disampaikan secara rasmi oleh Menteri Pendidikan Malaysia. Kedua, beliau digelar sebagai Ciku Digital dan Penggerak Digital PDP, di mana beliau diiktiraf secara meluas oleh rakan sejawat dan Kementerian Pendidikan sebagai antara nama besar dalam dunia pendidikan digital kerana kesungguhannya yang memartabatkan teknologi dalam sesi pengajaran dan pembelajaran. Yang ketiga, ikon guru pendidikan maya. Beliau memegang gelaran dan pengiktirafan sebagai ikon guru pendidikan maya. Antara sumbangan kandungan dan impak digital yang diberikan oleh beliau ialah siri jelajah dan program Guru Super 2026, iaitu beliau aktif mengendalikan bengkel dan talk show pendidikan bersiri seperti Guru Super 2026, iaitu Selamat Mendidik dengan Jiwa, bagi memberi inspirasi kepada guru-guru lain di seluruh Malaysia termasuk di IPG dan peringkat daerah. Yang kedua, pencipta kandungan content creator pendidikan, di mana beliau menguruskan saluran digital sendiri seperti di YouTube Muallim Hazar dengan lebih daripada 2,100 video pembelajaran serta menyumbangkan video pengajaran bagi platform pendidikan seperti kurikulum prasekolah. Secara ringkasnya, forum ini diadakan untuk memberikan pendedahan kepada peserta tentang penggunaan AI dalam pendidikan, di mana program ini dijalankan secara atas talian menggunakan Google Meet pada 18 Mei 2026. Antara perkara utama yang kita bincangkan ialah bagaimana AI ini membantu proses pengajaran dan pembelajaran, kepentingan kepada guru dan pelajar, serta cabaran dan isu etika yang perlu diberi perhatian. Melalui forum ini, kami berharap peserta dapat melihat AI bukan sekadar teknologi baharu, tetapi ianya juga sebagai satu alat yang mampu untuk menyokong transformasi pendidikan masa kini. Seterusnya, slide ini menunjukkan maklumat asas program di mana forum ini berlangsung pada 18 Mei 2026 bermula daripada jam 9 malam sehingga 9.30 malam secara atas talian melalui platform Google Meet. Program ini dianjurkan oleh Universiti Kebangsaan Malaysia dan sasaran peserta terdiri daripada pelajar, pensyarah dan juga warga akademik yang berminat untuk memahami perkembangan AI dalam pendidikan. Walaupun tempohnya agak singkat, perbincangan yang dijalankan berjaya menyentuh pelbagai aspek penting berkaitan dengan AI. Okey, seperti yang anda lihat, ini adalah tentatif perjalanan forum kami di mana program ini dimulakan dengan sesi pengenalan panel dan diteruskan dengan 5 soalan utama berkaitan dengan AI dalam pendidikan. Okey, antara topik yang dibincangkan ialah peranan AI dalam transformasi pendidikan, keberkesanannya dalam PDP, cabaran dan isu etika, pengaruh terhadap pemikiran kritikal pelajar serta kemahiran yang diperlukan untuk menghadapi era AI. Di penghujung forum pula, kami turut mengadakan sesi debat ringan sebelum moderator membuat rumusan keseluruhan program. Okey, seperti yang anda lihat di dalam skrin ini, forum yang kami jalankan ini mempunyai 6 objektif utama. Antaranya ialah untuk mengenal pasti peranan AI dalam pendidikan abad ke-21. Yang kedua, mengkaji keberkesanan penggunaannya dalam proses PDP serta untuk meneliti cabaran dan isu etika yang timbul. Selain daripada itu, forum ini juga bertujuan untuk melihat bagaimana AI ini mempengaruhi pembelajaran kendiri dan pemikiran kritikal pelajar. Yang paling penting, kami ingin meningkatkan kesedaran tentang penggunaan AI secara beretika dan bertanggungjawab dalam dunia pendidikan.
Seterusnya adalah slide hasil perbincangan forum yang bertajuk Transformasi Pendidikan Melalui Kecerdasan Buatan AI. Peranan, kepentingan dan cabaran ini akan dikupas pada slide yang seterusnya dan saya akan serahkan kepada rakan seperjuangan saya. Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. InsyaAllah saya akan membincangkan isu pertama yang telah kita kupas dalam forum bersama dengan panel-panel kita. Okay, isu pertama yang dibincangkan ialah peranan AI dalam menyokong transformasi pendidikan. Okay, jika kita lihat, poin yang pertama di sini ialah AI ini akan membantu menyediakan rancangan pengajian harian dengan lebih mudah, cepat dan sistematik. Jadi di sini kita dapat lihat masa guru dapat dijimatkan untuk dalam masa merancang dan juga kita boleh membuat objektif pembelajaran serta membina bahan pentaksiran yang sesuai mengikut tahap murid. Di samping akan menjana idea pengajaran yang lebih kreatif, kita akan memastikan proses pembelajaran tidak membosankan. Okey, selain itu untuk poin kedua, kita akan tengok AI akan membantu guru menghasilkan bahan bantu mengajar yang lebih interaktif. Contohnya, kita boleh membuat video animasi sebagai induksi, kita boleh buat lagu-lagu pendidikan, boleh buat kuis digital, permainan pembelajaran, slide pembelajaran dan lain-lain. Penggunaan bahan digital ni akan menarik minat pelajar dan juga boleh membantu mereka untuk lebih memahami. Okey, seterusnya kita akan tengok poin ketiga ialah di akhir pembelajaran, AI akan membantu kita dalam proses untuk mengukur tahap penguasaan murid. Jadi contohnya di hujung sesi PDP, kita akan membuat kuis. Jadi di situ kita boleh, daripada kuis yang dijana, kita boleh mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid daripada pentaksiran yang kita jalankan. Jadi di sini guru boleh mengambil tindakan susulan yang lebih tepat untuk menyediakan aktiviti pemulihan mengikut tahap kemampuan murid. Jadi di sini guru bukan sahaja akan menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran lebih inovatif, fleksibel dan selari, tapi juga akan membantu meningkatkan keberkesanan PDP. Pelajar juga akan memperoleh manfaat dengan lebih aktif, lebih bermotivasi dan mereka juga boleh mengakses teknologi. Okey, seterusnya kita akan tengok fokus kedua kita iaitu keberkesanan AI dalam PDPC. Okey, poin pertama yang akan kita lihat ialah akses tambahan. Okey, dengan bantuan AI, pelajar dapat memahami sesuatu topik dengan lebih cepat dan mudah melalui penerangan tambahan yang boleh mereka akses bila-bila masa tanpa bergantung sepenuhnya terhadap kehadiran guru di dalam kelas. Hal ini akan memberikan peluang kepada pelajar untuk mereka belajar secara lebih fleksibel mengikut keperluan dan juga boleh membantu mereka walaupun tanpa guru di sekitar. Okey, seterusnya pembelajaran kendiri berpeluang untuk belajar mengikut kemampuan sendiri. Pelajar yang lemah boleh mengulang semula penerangan sehingga mereka faham, manakala pelajar yang lebih cepat mungkin boleh meneroka topik tambahan yang mampu membantu mereka untuk menjana lebih idea dan ini akan mewujudkan pembelajaran yang boleh membuat mereka lebih seronok dan untuk tahu dengan lebih dalam. Okey, untuk poin yang ketiga ialah maklum balas segera. Seperti poin yang sebelum ni kita tengok AI ni akan menarik bila pelajar boleh membuat aktiviti yang lebih interaktif untuk mereka seperti kuis digital dan permainan. Jadi dengan adanya bantuan ini akan meningkatkan motivasi dan minat pelajar tersebut di samping boleh menambah pengetahuan dan juga keyakinan mereka. Okey, jadi di sini dapat kita lihat ialah AI ini membantu dalam proses PDPC walaupun tanpa guru tapi mereka memerlukan pemantauan daripada guru untuk penggunaan ini. Okey, seterusnya kita akan kupas soalan mengenai AI sebagai alat sokongan guru yang telah dikupas oleh panel guru kita. Okey, yang pertama ialah kita tengok dari segi bahan pengajaran. Okey, penggunaan AI ini boleh membantu menjimatkan masa guru dalam proses merancang pembelajaran. Okey, guru boleh menyediakan bahan-bahan untuk digunakan di dalam kelas seperti membina kuis, nota ringkas, lembaran kerja, juga merancang aktiviti yang sesuai dengan mengikut tahap kemampuan murid mereka. Okey, untuk poin yang kedua, untuk poin manfaat guru, penggunaan AI untuk menyediakan kuis, nota ringkas dan aktiviti PDPC ni, jika kita seorang guru menyediakan bahan yang
boleh membuat pelajar fokus dalam kelas yang membantu pemahaman mereka. Jadi suasana pembelajaran akan berlangsung dengan lebih menyeronokkan dan akan terkesan. Jadi pelajar akan belajar secara optimum di dalam kelas. Okey, bagi poin yang ketiga, data analitik ini, okey, AI boleh membantu guru untuk menganalisis prestasi pelajar lebih mudah melalui data. Sebagai contoh, guru akan dapat kemajuan pembelajaran serta-merta selepas selesai proses. Contohnya kita buat kuis, so kita dapat dapatan tu. So kita tahu perjalanan di dalam kelas itu berjaya atau tak berjaya, berapa ramai pelajar yang mampu menguasai topik dibincangkan, berapa ramai pelajar yang tak mampu. Jadi di sini akan membantu guru untuk melancarkan proses. Jadi guru boleh merancang tindakan susulan seperti aktiviti pemulihan, aktiviti penggayaan dan ataupun boleh buat bimbingan secara individu. Jadi di sini guru boleh menilai adakah PDP mereka itu berjaya atau tidak. Jadi seorang guru tu tidak akan mudah untuk kalau senang kata mereka tak akan syok sendirilah. Dia tak terbuai-buai dengan perasaan semua murid faham sebab mereka dapat data tersebut. Jadi di sini AI ni dapat mengurangkan bebanan tugas guru terutamanya dalam kerja pengurusan dan pentaksiran. Jadi dengan adanya teknologi ni insyaAllah akan dapat meningkatkan kualiti pengajaran. Jadi penggunaan yang bijak ni akan membantu guru menjadi lebih produktif, inovatif untuk menghadapi cabaran pendidikan pada masa kini. Itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada sahabat saya yang mengupas tentang soalan yang kedua. Sekarang kita pergi kepada soalan yang ketiga, iaitu cabaran dan isu etika penggunaan AI di dalam pendidikan. Ada 3 poin yang saya nak highlightkan di sini. Poin yang pertama adalah berkaitan dengan kebergantungan pelajar kepada AI. Jadi dalam konteks ini, apabila pelajar ni bila dia bergantung sepenuhnya kepada AI, pelajar ni dia bukan sahaja membantutkan pemikiran secara kritis ataupun tidak mampu untuk berfikir secara kreatif, malah tidak mampu untuk menyelesaikan suatu masalah. Ini adalah isu yang perlu di-highlightkan oleh guru-guru. Yang kedua adalah berkaitan dengan plagiarism, yang mana plagiarism ini merupakan satu jenayah akademik seperti yang dititahkan oleh Sultan Nazri Muizzuddin Shah, yang mana plagiarism ini iaitu mengambil maklumat dengan menggunakan AI itu seperti ChatGPT tanpa merujuk kepada sumber yang berautoriti. Jadi itu adalah sesuatu kebimbangan kepada kita as a guru, yang mana pelajar-pelajar ni kata orang sekali ni di hujung jari, kan? Tetapi dia tidak tahu sama ada betul-betul ataupun tidak betul. Dia mengambil bulat-bulat, kemudian diletak dekat assignment dia, and then sampai satu masa dia tidak tahu mana sumber yang diambil. Itu adalah kebimbangan sebenarnya. Yang ketiga adalah dari segi keselamatan. Ini yang dirisaukan oleh kebanyakan ibu bapa, yang mana bukan sahaja data peribadi yang mereka risaukan, akan tetapi maklumat yang diperolehi kadang-kadang ianya jadi tidak benar. Jadi itu adalah 3 poin utama yang telah dikupaskan oleh panel berkaitan dengan cabaran dan isu etika di dalam AI di dalam pendidikan. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang penggunaan AI dalam meningkatkan pemikiran kritikal dan pembelajaran kendiri dari sudut pandangan pelajar. Yang pertama, penggunaan maklumat. Penggunaan AI untuk membuat ulang kaji, memahami topik serta latihan kendiri. Berdasarkan forum yang telah dijalankan, penggunaan AI dilihat memberi kesan yang besar terhadap pembelajaran kendiri dalam kalangan pelajar. Panel berpendapat bahawa AI membantu pelajar mendapatkan maklumat dengan lebih cepat dan mudah pada bila-bila masa tanpa bergantung sepenuhnya kepada guru. Pelajar boleh menggunakan AI untuk membuat ulang kaji, memahami topik yang sukar serta mencari latihan tambahan secara kendiri. Yang kedua, belajar mengikut tahap pembelajaran yang lebih fleksibel dan diperibadikan dengan bantuan AI. Selain itu, penggunaan AI turut membantu pelajar belajar mengikut tahap kemampuan masing-masing melalui pembelajaran yang lebih fleksibel dan diperibadikan.
AI juga membolehkan pelajar menerima maklum balas segera serta mengulang semula pembelajaran mengikut keperluan mereka. Perkara ini disokong oleh kajian Artificial Intelligence in Higher Education Supporting Self-Directed Learning and Student Autonomy 2026 yang menyatakan bahawa AI dapat meningkatkan autonomi pelajar melalui sistem pembelajaran adaptif dan maklum balas segera yang menyokong pembelajaran kendiri. Seterusnya, kawalan AI. Pelajar perlu mengawal AI agar tidak bergantung sepenuhnya kepada AI. Panel menegaskan bahawa penggunaan AI perlu dikawal dengan baik agar pelajar tidak terlalu bergantung kepada teknologi tersebut. Ketergantungan yang berlebihan terhadap AI boleh menyebabkan pelajar kurang berfikir secara sendiri dan hanya menerima jawapan tanpa membuat analisis secara kritikal. Hal ini turut disokong oleh kajian Critical Thinking in the Age of AI 2025 yang menyatakan bahawa penggunaan AI secara berlebihan boleh menjejaskan keupayaan pelajar untuk menilai maklumat dan membuat pertimbangan secara kritis. Oleh itu, penggunaan AI perlu diseimbangkan dengan usaha dan pemikiran pelajar supaya teknologi ini dapat dimanfaatkan secara positif dalam proses pembelajaran. Seterusnya, AI pemikiran kritikal dan pembelajaran kendiri dari sudut pandangan guru. AI boleh meningkatkan pemikiran kritikal sekiranya digunakan dengan cara yang betul. Guru boleh menggunakan AI untuk menghasilkan aktiviti berbentuk penyelesaian masalah, perbincangan dan analisis kes. Kajian Ascension Critical Thinking in Education by means of a Socratic Chatbot 2024 menunjukkan bahawa penggunaan chatbot AI berasaskan pendekatan Socratic membantu meningkatkan refleksi dan pemikiran kritikal pelajar. Baik, yang terakhir, kita akan memberi fokus kepada soalan yang kelima iaitu kemahiran bagi menghadapi era pendidikan berasaskan AI. Ada dua poin yang di-highlightkan oleh ahli panel, iaitu poin yang pertama adalah penguasaan AI, poin yang kedua adalah kemahiran berfikir. Yang pertama sekali adalah penguasaan AI, yang mana setiap individu perlu menguasai AI atau kecerdasan buatan dengan penuh beretika dan juga bertanggungjawab. Kata ahli panel sampai sekarang saya masih ingat, iaitu jadikan AI sebagai pembantu bukan sebagai pengganti. Maksudnya di sini, kita gunakan AI ini untuk dijadikan sebagai pembantu, yakni membantu kita untuk memperolehi maklumat secara tepat dan juga sah, dan kita boleh minta kepada AI itu untuk mencari sumber-sumber yang berautoriti. Itu adalah bagaimana kita menggunakan AI secara beretika dan kita gunakan AI ini sebagai bertanggungjawab. Yang kedua adalah kemahiran berfikir, yang mana setiap individu juga perlu menguasai kemahiran berfikir agar tidak mengambil maklumat daripada AI secara bulat-bulat tanpa merujuk kepada sumber yang berautoriti. Jadi sebab itu, kenapa AI ini ada? Dengan tujuannya adalah, macam yang saya sebutkan tadi, dia adalah membantu kita untuk kita berfikir secara kritis dan juga kreatif. Adakah maklumat yang diberikan oleh AI kepada kita adalah betul ataupun tepat. Jadi sebab dari situlah kita boleh merangsang kemahiran berfikir untuk kita mengenal pasti sama ada maklumat yang diberikan itu benar ataupun tidak. Itu sahaja. Secara keseluruhannya, Forum Transformasi Pendidikan melalui kecerdasan buatan AI, peranan, kepentingan dan cabaran berjaya mencapai objektif yang telah ditetapkan. Forum ini memberi pendedahan dan meningkatkan kefahaman peserta tentang penggunaan serta kepentingan AI dalam proses pengajaran dan pembelajaran abad ke-21. Melalui pembincangan panel, peserta memahami bahawa AI membantu guru menyediakan bahan bantu mengajar yang lebih kreatif, interaktif dan sistematik. Selain itu, AI turut membantu pelajar memperoleh maklumat dengan lebih cepat serta menyokong pembelajaran kendiri mengikut tahap kemampuan masing-masing. Perkongsian pengalaman dan pandangan daripada panel jemputan turut memberi inspirasi kepada peserta untuk menggunakan teknologi secara lebih kreatif dan berkesan dalam pendidikan.
Forum ini juga berjaya memberi kesedaran tentang cabaran dan isu etika penggunaan AI seperti plagiarisme, ketergantungan terhadap teknologi, penyalahgunaan AI dan keselamatan data pengguna. Peserta memahami bahawa penggunaan AI perlu diseimbangkan dengan pemikiran kritikal dan usahakan diri supaya teknologi dapat dimanfaatkan secara positif. Selain itu, program ini berjaya mewujudkan suasana perbincangan yang aktif dan interaktif walaupun dijalankan secara atas talian. Kerjasama ahli kumpulan juga membantu memastikan program berjalan lancar mengikut tentatif yang dirancang. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa kekangan seperti gangguan internet dan kekangan masa yang menyebabkan perbincangan tidak dapat dijalankan secara lebih mendalam. Namun begitu, masalah tersebut tidak menjejaskan perjalanan forum dan objektif program masih berjaya dicapai. Secara keseluruhannya, forum ini memberi impak positif dalam meningkatkan pengetahuan, kesedaran dan kefahaman peserta berkaitan penggunaan AI dalam pendidikan serta wajar diteruskan pada masa hadapan. Daripada huraian penilaian, kita pergi pula kepada kelebihan, iaitu apa kelebihan yang anda akan dapat dan apa manfaat yang akan diperoleh daripada forum transformasi pendidikan melalui kecerdasan buatan. Pertama, memberi pendedahan berkaitan penggunaan AI di dalam pendidikan. Makna kata, dalam forum, ahli panel memberikan segala maklumat berkaitan dengan penggunaan AI di dalam konteks pendidikan bagi melahirkan murid yang fasih digital. Yang kedua, dapat meningkatkan kemahiran komunikasi dan pemikiran kritikal peserta. Maknanya sepanjang forum tersebut berlangsung, para peserta diberikan peluang untuk berfikir secara kritis dan dalam masa yang sama dia dapat meningkatkan kemahiran komunikasi dalam kalangan ahli panel untuk memberikan hujah, untuk memberikan pandangan, untuk memberikan cadangan. Yang ketiga, dapat mewujudkan kesedaran tentang penggunaan AI secara beretika. Dalam erti kata lain, melalui forum ini dapat meningkatkan kesedaran dalam kalangan peserta tentang penggunaan AI secara beretika dan juga bertanggungjawab. Oleh sebab itu, AI perlu digunakan dengan cara yang betul dan tidak disalahgunakan. Yang keempat, dapat menggalakkan penggunaan teknologi dalam PDPC secara kreatif dan juga inovatif. Ini memberikan satu galakan kepada para guru untuk menggunakan teknologi sepenuhnya dan memanfaatkan teknologi sepenuhnya sebagai bahan bantu mengajar untuk diajarkan kepada para pelajar di sekolah. Dan yang terakhir sekali, memberi peluang kepada peserta untuk bertukar pandangan tentang isu pendidikan semasa. Maknanya, melalui forum ini, para peserta diberi peluang untuk saling bertukar pandangan, berkongsi idea, berkongsi cadangan dan apa sahaja luahan berkaitan dengan isu pendidikan semasa kami membicarakan tentang forum berkaitan dengan cabaran, isu etika dan sebagainya. Namun, terdapat kekurangan yang kami hadapi semasa melaksanakan forum ini. Yang pertama adalah dari segi masa. Memang tidak lari daripada isu ini, iaitu isu kekangan masa hingga menyebabkan perbincangan berkaitan dengan topik yang dikemukakan ini adalah kurang mendalam. Bukan hanya setakat panel mempunyai masa yang terhad, akan tetapi moderator yang mengawal masa itu pun boleh jadi terhad. Kan? Sebab apa? Sebab kadang-kadang dengan masa terhad tu, maklumat yang sepatutnya hendak disampaikan boleh jadi kurang sampai. Okey, itu yang pertama. Yang kedua adalah dari segi capaian internet dan juga audio. Kadang-kadang bila buat forum di atas talian ataupun buat secara online, kadang-kadang boleh jadi adanya gangguan internet, adanya gangguan audio hingga menyebabkan berlakunya sedikit lagging. Kadang-kadang lagging seminit, kadang lagging 2 minit, kadang pun 3 minit pun ada juga. Kadang-kadang sampai berminit-minit pun ada, tapi taklah sampai jam. Dan yang terakhir adalah interaksi peserta agak terhad kerana dijalankan secara atas talian. Makna kata, interaksi ataupun komunikasi secara dua hala antara para peserta dan juga panel agak terhad kerana forum tersebut dijalankan secara online dan sebenarnya ianya menjadi satu kesukaran juga sebab kadang-kadang bila dia nak bertanya tiba-tiba lag. Bila dia nak bertanya kadang-kadang audio tak ada.
Kadang-kadang audio tak jelas. Sebab apa? Sebab gangguan internet tu tadilah. Okey. Jadi itulah isu ataupun kekurangan yang berlaku, kekurangan yang dihadapi semasa kami melaksanakan forum ini. Okey, ini adalah bukti pelaksanaan program yang kami lakukan dengan menggunakan Google Meet. Ini adalah poster yang telah kami gunakan dan juga surat jemputan yang telah diberikan kepada panel yang sudah ditandatangani oleh Dr. Hanita. Sebagai kesimpulannya, Forum Transformasi Pendidikan melalui kecerdasan buatan AI, peranan, kepentingan dan cabaran ini telah berjaya mencapai objektif yang telah kita tetapkanlah melalui perkongsian daripada panel jemputan dan ahli panel. Kami dapat memahami bahawa AI ini sememangnya dia memainkan peranan yang sangat penting dalam dunia pendidikan pada masa kini. AI ini bukan sahaja membantu guru untuk menyediakan bahan pengajaran dengan lebih cepat dan kreatif, malah turut membantu pelajar untuk mendapatkan maklumat, membuat pembelajaran kendiri serta meningkatkan penglibatan mereka dalam proses pembelajaran. Selain daripada itu, forum ni juga dia membuka mata kami bahawa penggunaan AI ni dia tidak hanya tertumpu kepada kelebihannya semata-mata. Tetapi ia juga terdapat beberapa cabaran yang perlu diberi perhatian. Contoh seperti isu plagiarism, ketergantungan terhadap teknologi, keselamatan data serta risiko menerima maklumat yang tidak tepat. Oleh sebab itu, penggunaan AI ni dia perlu disertai dengan pemikiran kritikal dan sikap bertanggungjawab supaya teknologi ini dapat dimanfaatkan secara positif. Apa yang paling saya pelajari dalam forum ini, AI ni dia tidak seharusnya menggantikan peranan guru ataupun usaha pelajar itu sendiri, tetapi ianya berfungsi sebagai alat sokongan untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran. Dalam era pendidikan digital hari ini, kemahiran teknologi, literasi digital dan nilai etika ni perlu bergerak seiring supaya manfaat AI ni kita dapat gunakan secara optimum. Secara keseluruhannya, forum ini berjaya meningkatkan kesedaran dan kefahaman peserta tentang peranan, kepentingan dan cabaran AI dalam pendidikan. Diharapkan ilmu dan pengalaman yang diberikan melalui forum ini dapat membantu kita menjadi pendidik yang lebih bersedia untuk menghadapi transformasi pendidikan pada masa hadapan. Sekian, terima kasih.